Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Topik kita kali ini memang sangat menarik, tapi sejujurnya mungkin agak mengecewakan bagi setengah daripada kita. Kita selalu dimomokkan yang masa depan ni milik kenderaan elektrik atau EV. Kononnya ia akan ubah cara kita bergerak setiap hari kan? Tapi macam mana kalau revolusi EV di Malaysia ni tiba-tiba terlanggar satu tembok besar yang kita langsung tak jangka? Ya, laluan nak memiliki EV yang mampu milik sekarang ni sedang mengalami satu perubahan yang sangat drastik. Jom kita rungkai apa yang sebenarnya sedang berlaku. Okey, mari kita selami perkara ni. Sebagai rakyat biasa, kita hari-hari berdepan dengan kos sara hidup yang makin naik. Harga kereta pula rasanya macam tak pernah turun kan? Jadi timbul satu persoalan besar. Adakah impian nak nampak EV mampu milik di jalan raya Malaysia ni semakin lenyap? Adakah pintu untuk pengguna biasa macam kita ni dah tertutup rapat? Ini satu persoalan yang sentiasa berlega dalam kepala ramai bakal pembeli di luar sana. Dan puncanya, ia berkait rapat dengan beberapa perubahan polisi baru-baru ini. Bahagian pertama, impian EV mampu milik dan kenapa kita kena bertindak cepat sebelum tarikh luput. Mari kita imbas kembali sejenak. Pada tahun 2022, kerajaan kita umumkan pengecualian cukai yang sangat besar untuk EV. Benda ni cipta satu era keemasan. Tiba-tiba semua orang berebut-rebut nak beli jenama global macam Tesla, BYD dan macam-macam lagi. Tapi, cuba perhatikan penghujung garis masa tu. Jam sedang berdetik. Insentif yang luar biasa ni sebenarnya dijadualkan tamat pada 31 Disember 2025. Maksudnya fasa bulan madu kita ni dah hampir ke penghujungnya. Mula-mula dulu harapan kita memang tinggi melangit. Kita bayangkan satu era baru di mana nak pakai EV ni jauh lebih murah, lebih pintar dan paling penting terbuka untuk semua orang. Teknologi hebat ni bukan sekadar mainan, golongan elit atau yang berpoket tebal saja. Ia sepatutnya untuk pasaran massa. Untuk keluarga biasa yang nakkan kereta mesra alam dengan kos penyelenggaraan yang rendah, itulah impian asalnya kan? Bahagian kedua, kejutan polisi MITI, di mana permainan ini berubah sepenuhnya. Rupa-rupanya, secara senyap-senyap, Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri atau lebih dikenali sebagai MITI dah pun mengubah polisi yang bakal merombak landscape EV kita secara total menjelang hujung tahun 2025. Tapi sebelum kita pergi lebih dalam, mari kita fahami dulu satu terma penting ni, CBU atau Completely Built Up. Senang cerita, ia bermaksud kenderaan yang diimport masuk ke negara kita dalam keadaan dah siap dipasang 100% dari kilang luar negara. Dan kereta-kereta jenis inilah yang menjadi sasaran utama peraturan baru ini. Dan ini menggambarkan dengan jelas betapa besarnya anjakan dasar yang berlaku. Pada awalnya, MITI tetapkan harga jualan minimum untuk model EV CBU baru pada RM250,000. Itu pun dah cukup tinggi kan? Tapi, untuk polisi yang bermula April 2026 nanti, MITI tukar strategi. Daripada letak harga jualan secara langsung, mereka perkenalkan pula nilai minimum CIF di antara RM150,000 hingga RM200,000. Sekarang anda mesti tertanya-tanya, apa benda pula CIF ni? CIF ni singkatan untuk kos, insurans dan tambang. Ia hanyalah nilai asas sesebuah kereta import tu masa ia baru sampai di pelabuhan kita, sebelum apa-apa cukai domestik atau untung pengedar ditambah. Jadi bila dengar angka RM150,000 tu, pada pandangan pertama nampak macam, wah dah murah banyak ni. Tapi, awas, ini sebenarnya satu ilusi semata-mata, macam kuda kayu Trojan. Bahagian ketiga, realiti RM300,000, mari kita bongkar pengiraan tersembunyi di sebaliknya. Okey, cuba fikir sejenak. Bila dengar harga asas RM150,000, ia memang kedengaran jauh lebih murah berbanding RM250,000 sebelum ni, betul tak? Mesti ramai yang fikir kerajaan dah turunkan harga untuk mudahkan kita. Tapi realitinya, sama sekali tidak. Bila kita letakkan nilai asas tu ke dalam dunia sebenar pasaran automotif, ceritanya jadi sangat berbeza. Dekat sinilah ilusi tu pecah berderai. Nilai asas RM150,000 tu baru permulaan saja kawan-kawan. Di atas nilai tu kita kena tambah lapisan demi lapisan kos. Mula-mula duty import, lepas tu masuk pula cukai domestik. Belum habis lagi kena tambah margin pengedar pula. Iyalah, syarikat pun nak kena buat untung kan. Dan akhir sekali kos operasi perniagaan mereka. Bila kesemua lapisan ni dihempak ke atas nilai asas yang RM150,000 atau RM200,000 tadi, matematik dia melonjak dengan sangat-sangat pantas, macam bola salji yang bergolek.
Jadi, poin yang paling penting di sini adalah hasil akhirnya. Kesemua kos tadi bawa kita kepada angka yang mengejutkan ini, RM300,000. Ya, lebih daripada RM300,000. Ini adalah anggaran harga jualan akhir yang baru untuk kebanyakan EV import pasaran masa bila peraturan ini berkuat kuasa sepenuhnya nanti. Daripada jadi lebih murah, harganya terus meroket ke tahap yang tak masuk akal. Ada satu ironi yang sangat besar di sini. Bayangkan, versi tertentu untuk kendaraan premium macam Tesla Model 3 sekarang ni, harganya di bawah RM300,000 di pasaran kita. Tapi, di masa depan, dasar baru ni akan memaksa model EV pasaran massa yang diimport yang memang asalnya direka untuk jadi murah untuk dengan mudahnya melepasi paras RM300,000. Tiba-tiba, kereta jenama premium nampak jauh lebih berbaloi kerana nak dibandingkan dengan apa yang bakal berlaku. Gila kan? Dan ini merumuskan punca utama kenapa ramai yang rasa sangat kecewa. Kita sebagai pembeli biasa mungkin akan terpaksa bayar harga taraf kereta mewah semata-mata untuk memiliki kenderaan yang pada asalnya dicipta sebagai pilihan bajet di seluruh dunia. Maknanya, model-model EV mampu milik yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia mungkin dah tak akan masuk ke pasaran tempatan kita secara rasmi dengan harga yang munasabah lagi. Bahagian keempat, siapa yang sebenarnya untung? Kita lihat perdebatan mengenai masa depan EV Malaysia. Sekarang, apa yang betul-betul menarik tentang perkara ini ialah wujudnya dua perspektif yang sangat berbeza dalam masyarakat. Di satu pihak, perspektif A percaya langkah ini memang direka secara strategik untuk melindungi industri automotif tempatan. Ia dilihat sebagai taktik nak paksa syarikat antarabangsa buka kilang pembuatan EV di dalam Malaysia sebagai pelindung ekonomi jangka panjang. Tapi di pihak yang satu lagi, perspektif B bertegas yang harga melampau ni cuma akan mematikan momentum dan lambatkan proses transisi ke EV sepenuhnya. Sebab hakikatnya berapa kerat sahaja rakyat kita yang benar-benar mampu beli kereta semahal itu. Sentimen orang ramai tu sangat jelas dan petikan ini memang tepat merumuskan perasaan itu. Rakyat Malaysia mahukan EV yang mampu milik, bukan kereta yang lebih mahal. Kalau kita tolak ke tepi perdebatan antara industri tempatan dan gergasi global, suara yang paling kuat dan penting di sini adalah suara pengguna harian. Mereka cuma mahukan satu benda, kebolehcapaian. Sebab mari kita berpijak di bumi nyata. Untuk sebuah keluarga biasa yang tengah bergelut dengan peningkatan kos sara hidup setiap hari, nak beli kereta yang bermula dari harga RM300,000 ni, rasanya memang satu titik permulaan yang mustahil. Polisi baru ni seolah-olah menolak terus teknologi EV jauh dari jangkauan dompet rakyat biasa. Jadi, kita sampai ke penghujung penerangan kita dengan satu dilema besar untuk direnungkan bersama. Adakah langkah terbaru Malaysia ini akan akhirnya menjadikan kita pelopor dan memaksa kewujudan pasaran serta pembuatan EV tempatan yang kuat? Atau, adakah kita sedang tanpa sengaja menukar pemilikan kenderaan elektrik menjadi satu kemewahan eksklusif yang hanya layak untuk golongan kaya? Persoalan ini mungkin ambil masa untuk dijawab, tapi impaknya pasti akan dirasai oleh kita semua. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya hari ini. Terus kaji, teruskan bertanya dan sampai jumpa lagi.